أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi kita bertemu dalam siri Tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu bagi tahun 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan bagi membicarakan beberapa tajuk daripada siri Tazkirah yang disampaikan oleh para penyampai sepanjang Ramadan ini. Dan hari ini adalah giliran saya, insya-Allah kita berkongsi tuan-tuan dan puan tentang beberapa perkara yang akan saya bawakan nanti. InsyaAllah para tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk kali ini tuan-tuan dan puan, kita membicarakan tentang adakah terdapat tuntutan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, pakak bertanya, khatam tak lagi, bila nak habis? Tu biasalah bila Ramadan. Sebab tu adakah tuntutan untuk kita khatam? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya macam ni, kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, termasuklah amalan membaca Al-Quran. Justru kita haruslah berusaha bersungguh-sungguh supaya kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali tuan-tuan di bulan Ramadan, kerana ia adalah sunnah Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Jadi jom tuan-tuan, sekurang-kurangnya sekali. Mudah-mudahan tahun ini tercapai, kita boleh mengkhatamkan sekurang-kurangnya sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun tiada perintah atau arahan yang khusus daripada syarak yang berbentuk wajib untuk kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Justru itu galakan dan saranan tersebut berbentuk sunat, bukannya wajib. Walaupun sunat, sedangkan Nabi pun khatam, apatah kita lagi umatnya. Jomlah kita khatam, ya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jika sekiranya seseorang itu tidak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan dia mampu, maka ia tidaklah dikira berdosa. Tuan-tuan dan puan, tak berdosa. Namun sesungguhnya dia terlepas kebaikan, terlepas kelebihan yang banyak. Sebab dalam bulan Ramadan ni banyak pahala berlipat kali ganda. Bila kita tak khatam, oh gila tuan-tuan, kita mampu tapi kita tak khatam. Jadi marilah kita berusaha untuk mengkhatamkannya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam Nihayatul Zain fi Irsyadil Muttadin, wattasi' khatmul Quran fi jami' Ramadan. Maksudnya sunat puasa ke-9 mengkhatamkan Al-Quran di
keseluruhan bulan Ramadan. Riwayat kita rujuk Nihayatul Zain Irsyadul Muqtadi tadi. Maknanya sunat khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, disunatkan juga kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam solat sunat tarawih, iaitu dibaca 1 juzuk pada setiap malam, yang dibahagikan kepada 20 rakaat. Sebab itu ada masjid-masjid menjemput para hafiz untuk menjadi imam tarawih, kerana nak habiskan satu malam 1 juzuk 20 rakaat. Jadi bahagi 1 juzuk 1 muka surat. Tuan-tuan dan puan, selain itu juga amalan memperbanyakkan bacaan dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan merupakan adat kebiasaan para sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Contohnya tuan-tuan, diriwayatkan daripada Imam Nakhai, seorang tabi'in, iaitu Al-Aswad Ibn Yazid, menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam bulan Ramadan. 2 malam tuan-tuan dan puan, 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kita jadi muhasabah diri tuan-tuan, sekali bulan Ramadan cuba. Begitu juga Qatadah menghatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari apabila tiba Ramadan. Biasa, hari biasa 7 hari. Bila tiba Ramadan, Qatadah buat 3 hari. Dan bila 10 terakhir Ramadan, setiap malam Qatadah khatam Quran. Manakala Imam Asy-Syafi'i yang memang kita kenal, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan, seperti mana yang diceritakan oleh murid beliau dalam kitabnya Syiar A'lam. 60 kali bermakna sehari 2 kali tuan-tuan. Jadi kita melihat kepada sahabat-sahabat menghatamkan Al-Quran dengan jumlah yang terlalu banyak. Jomlah kita sekurangnya sekali tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini kita cuba khatam Al-Quran. Kita hendaklah bersungguh-sungguh untuk mengikut Rasulullah SAW dan para salaf dalam memperbanyakkan bacaan Al-Quran sehingga khatam. Walaupun sekali, kalau lebih, alhamdulillah. Jika sekiranya seseorang tidak menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan dalam keadaan dia mampu, rugilah tuan-tuan. Macam saya sebutkan tadi, Al-Quran tak habis, Ramadan habis. Nak tunggu pula Ramadan tahun depan, wallahu alam kita ada kesempatan ataupun tidak tuan-tuan. Mana tahu inilah Ramadan kita yang terakhir. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila masuk bulan Ramadan, kita akan teringat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bukan takat teringat masjid ini buat, surau ini buat, dan banyak tempat buat. Itulah aktiviti yang menjadi satu aktiviti yang rancak di pada malam hari, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan? Jom tanya diri sendiri. Ada di antara kita tak tadarus, malam tidur. Itu kan tuan-tuan. Tapi ada pada mereka yang mengejar ganjaran pahala, selepas sembahyang tarawih mereka akan bertadarus di surau-surau, masjid-masjid. Kita lihat berbagai-bagai lapisan masyarakat, ada yang lancar, ada yang tak lancar. Yang penting usaha tuan-tuan untuk mereka bertadarus. Tuan-tuan dan puan, perkataan tadarus sendiri berasal daripada darasa yang bermakna mempelajari. Jika khatam Al-Quran dijadikan tujuan utama, jadi maksud mempelajari ini tidak tercapai tuan-tuan. Sebab tu kita kena pegang tadarus itu daripada perkataan darasa, iaitu mempelajari. Rasulullah SAW bila masuk bulan Ramadan, baginda akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam.
Tujuannya adalah untuk memperdengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Jadi jika khatam itu menjadi tujuan yang utama, tentulah tidak berlaku tadarus, tuan-tuan dan puan. Sebab tadarus itu adalah untuk dengar, baca, semak bacaan. Tuan-tuan, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Sayyidatina Fatimah berkata, sesungguhnya Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk memperdengarkan bacaannya kepada Rasulullah setahun sekali, dan Jibril telah melaksanakannya yang demikian 2 kali pada tahun Nabi wafat. Antara amalan tadarus ini merupakan satu ibadah yang penting yang diberi tumpuan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bertadarus dengan Jibril pada setiap malam. Jadi kita pun setiap malam kenalah tadarus, barulah kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, bertadarus dalam bulan Ramadan. Ini kerana bila kita bertadarus, kita membaca Al-Quran, banyak kelebihan yang kita perolehi. Antaranya ialah kita ditinggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat darjat sebahagian kaum melalui kitab ini, yakni Al-Quran, dan dia merendahkan sebahagian kaum yang lain melalui kitab ini juga. Hadis riwayat Muslim. Antara kelebihan yang seterusnya bila kita bertadarus Al-Quran adalah Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat. Bila kita baca Al-Quran, ianya dapat membawa kebaikan dan kemuliaan pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang menyatakan, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat akan datang memberi syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bulan Ramadan juga setiap amal ibadah yang kita lakukan akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Begitu juga kita bertadarus Al-Quran, tuan-tuan. Satu lagi fadilat yang kita perlu, kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda apabila kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Segala ibadah yang kita lakukan, termasuklah bertadarus ini, akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apa yang kita laksanakan, terutamanya tadarus, akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda di bulan Ramadan yang mulia ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan dilindungi oleh malaikat. Bila kita bertadarus, kita akan dilindungi oleh malaikat. Seperti mana hadis yang dibacakan sebelum-sebelum ini, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat, akan bersama para malaikat yang mulia, yang selalu buat kebaikan. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, maka baginya 2 pahala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena yakin apabila kita bertadarus, kita akan dilindungi oleh para malaikat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, para penonton, antara kelebihan yang lain apabila kita bertadarus Al-Quran ialah ianya akan memberikan ketenangan hati kepada kita semua. Tadarus Al-Quran bukan hanya sekadar memberikan pahala, tetapi ia juga membawa ketenangan dalam hati. Al-Quran menjadi pedoman kepada kita semua, pedoman hidup yang memberikan cahaya bagi setiap Muslim yang baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, yang bermaksud ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan dan puan, Allah juga merakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dapat menenangkan hati kita yang gelisah, memberikan kedamaian serta menenangkan fikiran kita di tengah kesibukan dunia. Kita kerja, sibuk, stres, penat dan sebagainya. Cuba tuan-tuan baca Al-Quran, insya-Allah akan menjadi tenang. Balik kerja, stres, bawa kereta, jam, balik rumah baca Quran, insya-Allah ketenangan itu akan hadir tuan-tuan. Umat Islam yang mengamalkan zikir pada malam Ramadan, zikir termasuklah baca Al-Quran tuan-tuan, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tiada cara yang seragam ataupun tertentu dalam aktiviti bertadarus Al-Quran ini. Macam kita lihat, ada masjid ni buat macam ni, ada masjid ini buat macam ni, ada masjid sekumpulan 20, ada masjid 5 orang saja. Tidak ada tuan-tuan yang seragam. Namun ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti apabila kita bertadarus Al-Quran. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Al-Quran secara bergilir-gilir dalam satu kumpulan kecil. Bergilir-gilir tuan-tuan. Kalau 5 orang, 1, 2 sampailah habis. Yang kedua, baca ikut tertib surah dan ayat, sebagaimana dalam masa sambung-sambung. Al-Baqarah 1, 2, 3, 4, 5. Itu tertib tuan-tuan. Bukan sampai giliran sahabat ni dia pergi muka surat lain. Jangan tuan-tuan. Tertib. Itu maksudnya bertadarus. Yang ketiga, menyimak bacaan agar selamat daripada kesalahan tajwid dan sebagainya. Seorang baca, yang lain dengar, semak. Kalau salah, kita betulkan tuan-tuan. Itu tadarus. Bukan baca bagi nak habis 30 juzuk cepat-cepat tuan-tuan. Kita baca, orang lain semak. Itu maksud tadarus. Yang keempat, kita bacalah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan niat segera nak khatam. Jangan kumpulan ni lawan kumpulan ni dalam masjid. Masjid buat 2-3 kumpulan. Siapa khatam dulu? Jangan tuan-tuan. Kerana niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukannya kita nak lawan siapa khatam dulu dapat hadiah. Tu jangan tuan-tuan. Tak apa-apa nak kena dari segi cara-cara bertadarus ni. Seterusnya, tadarus ini kita boleh lakukan di mana-mana tempat yang sesuai. Kalau bulan Ramadan ni biasanya masjid, surau. Tapi tuan-tuan, ada banyak tempat juga. Contohnya tempat kerja kita yang duduk kerja pejabat, duduk 2-3-4 orang. Yang kerja sekolah, guru tim ni, guru tim ni. Jadi di mana-mana sahaja tuan-tuan kita boleh bertadarus. Bukannya khusus di masjid sahaja. Paling baik tuan-tuan, kita sebagai ketua keluarga ke, di rumah tuan-tuan, lagi elok. Himpunkan anak isteri semua, duduk satu keluarga, baca, ayah tegur. Tu lagi bagus ya, sekiranya ayah itu mampu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana
ataupun tips untuk kita khatam 30 juzuk ketika bulan Ramadan ini. Kalau kita yang biasa khatam, dia akan ikuti tip ini. Kalau yang belum khatam tiap-tiap Ramadan, memang tak ikutlah, sebab membaca ikut sempat. Tapi bagi mereka yang nak khatam, dia akan mencuba untuk mengkhatamkan 30 juzuk, tuan-tuan. Kerana apa? Bila kita baca, pahala terlalu banyak. Bayangkan 30 juzuk lagi berlipat kali ganda, tuan-tuan. Macam mana nak hafal nak baca khatam 30 juzuk? Jadi secara asasnya kita tengok Al-Quran mempunyai 604 halaman yang bermula daripada Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Jadi satu bulan Ramadan kena habis Al-Fatihah hingga An-Nas, 604 halaman. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak khatam sekali dalam bulan Ramadan, bermakna setiap hari kita kena khatam 1 juzuk, tuan-tuan. 1 juzuk itu paling minimum kalau nak khatamkan sekali dalam Ramadan. Kalau nak khatam 2 kali, lagi banyaklah 1 hari. Kalau kita nak khatam sekali dalam Ramadan, kita kena bahagikan, tuan-tuan dan perempuan. 1 hari 1 juzuk. 1 juzuk ada 20 muka surat. 20 muka surat. Ni paling basic, paling sikit, tuan-tuan. Kita sembahyang fardu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Jadi dalam 1 juzuk ada 20 muka surat, 20 halaman. Bermakna kita kena bahagi 5. Jadi setiap kali selepas waktu solat fardu, kita kena baca sekurang-kurangnya 4 muka surat. Barulah hari itu dapat 1 juzuk. Itu selepas solat. Tapi kalau kita duduk pejabat, boleh 1 juzuk. Balik rumah boleh 1 juzuk. Itu kelebihan untuk kita lah. Orang lain khatam sekali, kita khatam lagi banyak. Jadi terpulang pada kita. Kalau kita miss 1 hari tak baca, itu yang jadi susah. Kita nak kena cover, kita nak kena ulang pada hari lain, nak top up supaya kita dapat khatam 1 kali sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan. Jadi di mana target kita, tuan-tuan, bulan Ramadan ni? Kalau kita nak khatam sekali, setiap kali solat fardu 4 muka surat. Tak banyak, tuan-tuan, 4 saja. 4 muka surat ni 10 minit, 15 minit siap. Baca slow-slow. Kalau orang yang laju, silap-silap 5 minit siap, sebab dia baca lancar. Kita yang wayatatak ni, yang teragak-agak terangka-angka ni, mungkin 10, 15 minit, 20 minit baca Quran untuk 4 muka surat ini. Tuan-tuan dan perempuan, itu bagi muslimin, orang lelaki. Tetapi ada cabaran bagi muslimat. Muslimat ada cabaran, kerana muslimat ada waktu-waktu yang tak dapat baca. Mereka ada hari yang uzur disebabkan haid ataupun nifas. Para wanita yang menghadapi masalah-masalah ini, dia ada cabaran yang besar untuk khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Namun keadaan ini bukanlah penghalang untuk mereka meneruskan ibadah. Ada macam-macam cara untuk wanita yang uzur menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Dia boleh baca macam-macam. Untuk khatam pula, para ibu, para muslimat kena bahagi, kena susun jadual bacaan Al-Quran. Perempuan kena susun, bahagikan bacaan mengikut hari. Contohnya, kalaulah kita punya keuzuran itu selama 7 hari, makna satu Al-Quran tu 30 juzuk tu kita kena bahagi 23 hari. Tuan-tuan, sebab 7 hari tak boleh baca dah.
bermakna satu hari kita kena baca lebih daripada lelaki. Jadi tuan-tuan dan puan, terutamanya perempuan, agak mencabar berbanding lelaki. Lelaki dia konsisten, selepas satu solat fardu 4 muka surat. Tapi bagi muslimat dia kena up lagi supaya dia dapat menghabiskan khatam 1 kali dalam bulan Ramadan. Muslimat juga kena baca lebih awal sebelum haid. Maknanya sebelum datang haid tu laju sehari buat 2 juzuk, sehari buat 3 juzuk. Lagi bagus kita dapat ligan target, kejar target supaya kita dapat khatam dalam Ramadan. Tapi kalau haid kita datang awal, selepas haid tu kita lajukan lagi supaya kita sama dengan para muslimin yang boleh khatam sekali sekurang-kurangnya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu ada target untuk khatam berapa kali dalam Al-Quran, berapa kali dalam Ramadan. Biasanya kita sekali lah, tapi apa salahnya Ramadan kali ini kita cuba anggap yang Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Cuba letakkan dalam diri kita, ya Allah, adakah ini Ramadan terakhir untukku? Cuba kita amal ibadat seperti kita akan mati esok hari. Kalau ada di dalam kita, di dalam diri kita perasaan itu, mungkin kita akan menambahkan lagi kelajuan bacaan. Kalau dahulunya kita habis satu Ramadan 1 kali khatam, kalau kita letakkan bahawa esok adalah hari terakhirku, kemungkinan kita akan laju. Kalau kita letakkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, kemungkinan tahun ini kita dapat khatam 3 kali. Sebab hadis awaluhu rahmah, kan? 10 rahmah, 10 kedua, 10 yang ketiga, 30 hari. Jadi apa salahnya 10 yang pertama sekali khatam, 10 yang kedua sekali khatam, 10 yang ketiga sekali khatam, 3 kali khatam tahun ini. InsyaAllah tuan-tuan, kalau dapat buat tahun depan, kalau ada rezeki, 10 yang pertama 2 kali khatam. Cabaran tuan-tuan, kita jangan baca orang lain, kita cabar diri kita sendiri tuan-tuan. Cabar, selama aku hidup bertahun-tahun ini, tambah-tambah kalau kita antara orang yang tak pernah khatam dalam Ramadan, apa salahnya tahun ini, Ramadan kali ini kita penuh man shoma ramadana imanan wahtisaban, penuh keimanan. Tahun ini nak buat yang terbaik, sekurang-kurangnya 2-3 kali khatam, insya-Allah. Tetapi jangan pula kita pergi cerita ke orang, tuan-tuan, aku tahun ni 5 kali. Itu sekali lagi jadi riak. Sebab kita baca untuk Allah SWT, untuk diri kita sendiri, tuan-tuan. Bukannya kita nak menunjuk-nunjuk, bukannya kita nak bertanding. Siapa yang khatam banyak dapat 1000 contoh. Tak, jangan tuan-tuan. Itu niat kita dah lari daripada niat asal baca Al-Quran, niat asal bertadarus Al-Quran. Janganlah kita campur aduk hal duniawi pula. Baca Al-Quran, baca banyak, siapa menang dapat hadiah. Walaupun dapat hadiah macam di sekolah-sekolah ada ganjaran. Ihya Ramadan tu penutup, siapa khatam banyak ni dapat RM20, RM30. Itu sebagai galakan untuk anak-anak dalam proses membesar, tuan-tuan dan puan. Kita yang dewasa ni jangan pula terikut perangai anak-anak. Kita buat untuk diri kita, mana tahu ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama bertadarus, membaca Al-Quran, khatam Al-Quran tuan-tuan. Kalau Nabi pun khatam dalam Ramadan, takkanlah kita lekeh tuan-tuan. Kita lagi hebat, ada Quran dan sebagainya. Jom tuan-tuan, kita khatam tahun ini sekurang-kurangnya sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diberi ganjaran yang pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah tu pastinya daripada diri saya sendiri, tuan-tuan. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.